KP Persekutuan. Kalau kawasan Sungai Hitam ni boleh tanya Encik Mae ataupun Tuan Kongsi Pak Lang. Kemudian kita ada JP KKP Kerajaan Negeri NKK. Dan kita ada penghulu. Jadi untuk permohonan kalau dikasih tadi, penghulu ada orang tersebut kena jumpa penghulu. Kemudian dia ada lawatan, penghulu akan serahkan kepada pejabat daerah. Jadi akan ada mesyuarat di peringkat daerah, mesyuarat fokus group untuk pemilihan pemohon tersebut. Kena pasti ada benda-benda layak dan dia ada lawatan daripada ICU dan pihak pendaerah. Tapi ada pegawai JKN kita bersama hari ini, nanti mereka akan berkongsi kita lah maklumat yang lebih tepat. Okey, untuk sekarang ni kita bagi permohonan STR tadi. Permohonan STR dibuka. Sekarang ni penerima hari tu dah ada fasa 1 pada bulan penerima daripada Kerajaan bagi sumbangan tunai ramah kali pertama pada bulan Januari. Kemudian kita ada April hari tu pun, sebelum raya pun dah dapatkan sekali. Lepas tu kita ada lagi. Dia ada 4 fasa lah, 4 fasa bagi tahun 2025 bagi penerima STR. Tapi kalau untuk penerima SARA, dia bulan-bulan sehingga Disember 2025 dan baki tu boleh carry forward. Baki macam penggunaan beli barang dekat pasar raya tadi, baki tersebut boleh carry forward tapi sehingga Disember. Siapa yang penerima STR dan dia tak tahu terima SARA ke tak? Ada tak kat sini? Ada tak yang dah claim? Dah pergi beli barang? Dan itulah. Tapi kena pergi kat pasar raya yang terpilih lah, yang tersebut, yang ada dalam senarai itu. Jadi saya kata kita sebenarnya dekat portal e-Kasih, kalau tuan-tuan pergi dekat portal e-Kasih tu, dia ada, kita boleh masukkan, kita boleh cari senarai kedai. Senarai kedai. Kemudian bila melalui portal e-Kasih tu, kita boleh tengok yang SARA tadi lah, senarai kedai di portal e-Kasih. Dan satu lagi, sekarang ni terlalu orang panggil kita lah, masyarakat kita mudah sangat menerima maklumat. Jadi sekarang ni memang kerak sangat, sama ada dalam Telegram ke, dalam grup WhatsApp ke, mereka duk share link sema kelayakan bantuan kerajaan RM300, RM50, RM100, klik link. Jadi saya nasihatkan jangan sesekali klik link tersebut. Itu adalah scammer. Itu adalah taktik penipuan dalam talian sekarang ini. Tiada, yang link tu tak betul, semua palsu. Yang sebenar-benarnya, kalau nak tembak saran tadi yang saya sebut tadi ni, portal My Kasih. Kemudian itu saja semakan. Saya boleh pergi sekarang. Kalau tuan-tuan ada handphone, kita boleh buat semakan sama-sama. Google. Okey. Semakan My Kasih. Buka. Ni dia ada portal ni. Ada gambar Love My Kasih. Ini saja aplikasi satu-satunya. Dia tak ada 2, 3, 4 channel. Satu-satunya portal rasmi untuk penerima SARA adalah portal My Kasih. Asas Rahmah SARA kepada 5.4 juta penerima mulai 1 April 2025. Jadi dah sebulan lah penerima SARA diperluaskan 1 April. Sekarang kita dah 26 ni ya. Jadi peningkatan hampir 8 kali ganda berbanding sebelum ni 700,000 penerima sedia ada. Jadi saya ingat di sini pun kemungkinan besar tuan-tuan puan-puan yang menerima STR menerima SARA jugalah. Jadi dia ada kadar dia. Kalau sebelum ni penerima saya ada 700,000, hanya yang berdaftar dengan e-Kasih. Tapi sekarang ni bila dah perluaskan penerima sehingga 5.4 juta penerima, penerima SARA akan mereka menerima bantuan tambahan sebanyak RM50 sebulan bagi golongan warga emas tiada pasangan dan 100 sebulan untuk isi rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklum di sini, kaedah penerimaan penyaluran SARA adalah melalui MyKad. Jadi yang terima ni tahulah kan, ada mungkin dah buat pembelian lah menggunakan MyKad di pasar-pasar raya terpilih. Kita boleh tengok banyak lah. Kalau contoh di Bandar Baru,
ada kedai saya boleh pergi tengok. Sekejap lah. Kalau Bandar Baru kita ada Selama. Kalau di inilah kita punya, kita antara dia Segi Fresh lama ada, Success Supermarket Selama Perak. Ni pun Selama Perak juga ni, Segi Fresh Selama Perak. Kalau di apa nama? Selain pada tu Segi Fresh di Bon Tebal, ni kat Pulau Pinang, Simat di Bon Tebal. Kalau di Perak banyaklah, di Paip Unta ni Stigmat, Escape Fresh Frozen, Maidin, Ikono, Pasar Raya Ikono Serdang tu pun ada. Kemudian Econ Safe Paip Unta, Springmat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak di sinilah untuk penerima SARA, saya syorkan supaya kalau semua kita di sini ada handphone, download apps download apps SARA dari store saya tengok, sebab dia memudahkan tuan-tuan bila install apps tersebut. Kita bila pergi kat kaunter supermarket, contoh pergi Maidin, kalau di Maidin dia ada label tau, barang-barang SARA, barang-barang boleh beli, barang-barang jalan SARA tadi, SARA Sumbangan Asas Ramah. Tapi kalau kita download aplikasi Sumbangan Asas Ramah tadi, kita download apps tersebut, kita boleh scan guna handphone QR barcode barang-barang tersebut. Jadi kita tak ambil salah barang. Sebab kalau tak ada apps tu, kalau kita label tu kadang-kadang terkeliru juga. Kadang tak ambil yang salah. Bila kita ada dah apps tu, kita boleh scan QR barang di ni, barang-barang tersebut betul dalam senarai. Jadi saya syorkan kat sini supaya download aplikasi Sumbangan Asas Ramah. Dan melalui apps tersebut, jika ni tuan-tuan boleh semak baki terkini berapa. Setiap kali kat situ dia akan keluar senarai bayaran pembelian tersebut dan ada baki. Jadi senanglah kita boleh tengok update bila ada duit duit tu dah masuk ke, tinggal baki berapa, kita boleh tengok dari masa ke semasa. Jadi download lah. Dah pergi dekat Google Store, lepas tu download aplikasi Sumbangan Asas Rahmah. Masa keganasan rumah tangga dan juga atau pemandangan orang. Mungkin orang tak tahu, ingat kalau JK ni untuk bantuan orang tua, orang susah je, bukan. Dia ada banyak lagi. Dia ada 80 rasa. Okey. Konsep bantuan kebajikan ni tuan-tuan, dia lebih pada dia bersifat sementara, puan. Dia bukan kita bagi bantuan tu untuk sampai meninggal dunia. Tapi ada juga yang kita bagi sampai meninggal dunia. Contohnya bantuan orang tua yang tak produktif, kita akan bagilah. Tapi bantuan kanak-kanak, bantuan ipoku, elah pekerja orang Surabaya tu, kita bagi tengok pada keadaan semasa ada. Dia konsep kena faham. Dia bukan bantuan ni kita bagi, contoh bantuan kanak lah, itu bukan bantuan kanak-kanak tu, kita bagi macam dia anggap duit tu tambahan. Dia bukan, dia hanya nak membantu sementara waktu. Bila dia dah boleh meningkatkan pendapatan dia, bukan anak dia dah besar, dah boleh bekerja, dah boleh membantu, baru kita akan tamatkan bantuan tu. Bila tanahkan minda kita, bantuan ni bukan kekal. Macam dia anggap duit tu tambahan. Dia bukan, dia hanya nak membantu sementara waktu. Bila dia dah boleh meningkatkan pendapatan dia, bukan anak dia dah besar, dah boleh bekerja, dah boleh membantu, baru kita akan tamatkan bantuan tu. Bila tanahkan minda kita, bantuan ni bukan kekal selama-lamanya. Okey, untuk bantuan JKM ni kita bagi dua. Satu bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia lah, kerajaan sekarang ni, dan satu lagi yang dibagikan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Dia terbagi berdua, saya akan pecahkan nanti lah. Okey, yang bantuan Kerajaan Malaysia ni, yang Kerajaan Persekutuan ni, iaitu bantuan kanak-kanak. Bantuan kanak-kanak ni untuk kanak-kanak lah, keluarga miskin yang beri penjagaan kepada kanak-kanak, anak-anak ni yang berumur 18 tahun ke bawah. Okey, kadar dia maksimum 1000, minimum lah ni 200 untuk yang berumur 6 tahun ke bawah. Yang 7 tahun ke atas SS lah. Yang 6 tahun ke bawah 200.5. Yang 7 tahun ke atas 200. Ini untuk bantuan kanak-kanak lah. Bantuan warga emas meluas. Skamer, antara skamer lah. Skamer ni orang dia nak dapatkan duit kita macam-macam cara. Tiba kalau nak ikutkan skamer dia ada satu syarikat sendiri, syarikat
syarikat. Mereka macam kita, dia ada ni. Tapi bukan pangkalan ada yang bukan di Malaysia pun. Kalau kita perasan, kalau kata ini antara lah berita palsu tadi ni, dia nak ingat, jangan sesekali anda mendedahkan maklumat perbankan. Kadang sekarang penipuan, kita ada penipuan melalui telefon. Penipuan melalui telefon, dia selalu telefon daripada Bank Negara lah, daripada PDRM lah, daripada lembaga hasil lah, daripada macam-macam lah. Semua dia beritahu Jabatan Kerajaan yang kata kita buat kesalahan jenayah, kena tindakan undang-undang. Kalau tak segera ambil klik link dia tu, nanti kita akan didakwa lah apalah. Dia akan ikut. Itu adalah, ada dia panggil melalui telefon. Ada yang orang panggil penipuan dalam talian lah. Dia telefon kita, dia call bagi tahu kata nombor akaun kena sekat lah apalah. Jangan kita layan. Sebab kalau kita perasan, bila kita jawab telefon tu, dia macam operator. Lepas tu dia akan sambungkan ke lain. Sebenarnya kalau kadang dia sambungkan kepada mahkamah lah, kemudian dia sambung kepada IDD, dia sebutlah mana-mana. Jadi kalau dapat panggilan tu, letakkan je lah panggilan tersebut. Kita dah tahu itu adalah taktik penipuan dalam talian, taktik penipuan skema untuk dapatkan duit kita. Mereka jadikan satu pekerjaan. Dia ada satu modus operandi mereka di luar negara. Lepas tu dia ada pekerja-pekerja dia dalam negara kita pun ada pekerja dia. Mereka ni yang jawab panggilan. Jadi mereka dah biasa dah telefon mengugut. Tindakan dia akan mengugut kita lah. Kalau kita layan telefon tu, saran kita akan terpengaruh lah. Jadi kalau boleh dapat panggilan tersebut, kita boleh matikan talian tersebut. Dan sekarang ni kita ada app sebenarnya. Kalau saya pakai Truecaller. Terpulang lah, ada banyak aplikasi tu. Kalau Truecaller kita download app dekat handphone. Truecaller tu bila dia call, bila siapa saja, kata Puan Azila contoh, saya tak simpan nombor Puan Azila. Tapi dalam Truecaller, nombor yang tak kini dia akan keluar nombor terus. Jadi orang yang benar, maksudnya dia tak buat jenayah apa-apa, dia berdaftar dalam bila kita guna telefon ni, kita berdaftar dengan pihak penyedia telefon. Sama ada kita berdaftar dengan Maxi, Telkom tu semua. Jadi nama kita tu, bila kalau contoh Truecaller tadi, dia akan keluar nama kita. Jadi saya boleh tahulah nama ni. Tapi untuk scammer, dia akan keluar, dia akan alert kita dengan tulisan warna merah. Kalau Truecaller lah, sebab saya pakai Truecaller, saya tahu lah. Dia keluar, kat situ dia akan keluar scammer. Atau satu lagi, talian nombor telefon jika tuan-tuan dapat panggilan nombor telefon panjang tu. Nombor telefon panjang tu pun scammer juga. Jangan jawab panggilan tersebut. Okay nak? Nombor tak dikenali tu tak payah angkat lah. Tapi itulah, kadang-kadang takkan semua nombor telefon kita tak kenal, tak angkat kan. Tapi itulah antaranya yang kita nak kenal pasti scammer tadi. Kalau pakai apps Truecaller tu, dia keluar alert warna merah, dia akan tulis itu scammer. Scam, dia tulis scam. Dia alert tulisan warna merah. Kalau kata kita dapat tulisan nombor telefon panjang tu, itu pun tak payah, itu nombor telefon luar negara. Lepas tu jangan sesekali lah, kalau sama juga dalam WhatsApp pun sekarang dia beritahu kata, dia mesej Pak Su lah, Pak Suki, dia kata Assalamualaikum, boleh minta tolong tak? Itu jawablah, tolong apa? Dia kata kad bank dia ada masalah apa, nak 1,000 ke nak 500. Esok pagi saya bank balik. Pak Suki pun bila contoh Pak Lang WhatsApp macam tu, lajulah Pak Suki betul-betul hantar. Itu semua taktik scammer. Jadi dia sebenarnya, scammer tadi dia dah hack dah nombor telefon kita. Jadi kalau kata macam contoh, bila kita dapat WhatsApp macam tu, nak kenal pasti, kita telefon balik nombor telefon kawan kita tu. Macam tu Pak Su tadi dapat nombor telefon Pak Lang WhatsApp kata nak minta bantuan duit. Pak Su telefon balik Pak Lang, tanya. Dia kalau scammer dia takkan jawab, sebab dia dah hack dah nombor telefon pemilik. Dia memang tak jawab. Jadi itulah antara cara-cara dia. Sebab sekarang ni memang tu kata cara orang penjenayah nak scammer nak dapatkan duit kita, dia pun kena kreatif lah. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan terkena kena tipu lah, maksudnya macam tu, pergi ke balai polis buat report. Kita hanya boleh buat report polis saja, duit kita tak dapat balik. Tapi kalau macam contoh kes kejadian di rumah, kita kenal pasti, kata ada orang masuk rumah kita ambil duit, kita pergi balai polis, kita boleh beritahu, polis boleh pergi tangkap dia. Tapi kalau dalam talian macam ni,
Boleh tak buat apa tau, dia cuma ambil maklumat saja. Maklumat depa hanya tak dapat bagi balik duit kita tu. Itulah. Jadi kita sendirilah kena hati-hati dan kita kena jaga maklumat peribadi, nombor IC, apa lagi yang penting, nombor kad menalan, nombor bank. Itu adalah maklumat peribadi yang tidak boleh. Nombor TAC tau. Dia kalau penjana yang tadi dia akan hantar nombor TAC. Janganlah jawab balik nombor, kita masukkan nombor TAC. Kita masuklah 4 nombor kau apa nombor. Jangan. Kita masukkan, kita bagilah. Habislah. Akaun kita.